Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya untuk sesi Kultum Kuliah 7 minit. Dan untuk hari ini, saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang larangan meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebarang uzur ataupun rukhsah. Perkara ini perlu diambil berat, tuan-tuan. Sebab sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Mungkin kebanyakan daripada kita masih semangat lagi. Masih seronok lagi dalam nak menyambut bulan Ramadan ini. Tapi tak dinafikan, ada di luar sana mereka-mereka yang berkira-kira untuk tidak berpuasa atas faktor-faktor yang tertentu, atas faktor-faktor yang pelbagai. Mungkin disebabkan kerja, mungkin disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya. Jadi hari ini saya suka nak berkongsi berkaitan tentang larangan ini supaya kita tidak bermudah-mudah ataupun mengambil remeh berkenaan tentang fardu yang disebutkan oleh Allah SWT, juga dimasukkan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Nabi jelas menyatakan bunal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal haji man istata'a ilaihi sabila wa shaumu ramadana. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi di sini jelas kita nampak bahawa puasa Ramadan ini termasuk dalam rukun Islam. Bila mana sebut rukun, tinggal satu, dia tak jadi 4, tuan-tuan. Rukun, dia tinggal satu, dia jadi hilang, rosak. Kalau kata solat kita ni ada 13 rukun, kita tinggalkan satu rukun, batal solat. Jadi kalau rukun Islam, risau batal Islam kita, rosak Islam kita, tuan-tuan. Jadi jangan ambil mudah. Dan Nabi SAW pernah juga menyatakan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yawman min ramadanin fi ghairi ruhsatin rahasallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullahu wa in shamahu. Maksudnya, sesiapa yang berbuka puasa sehari, yakni tidak berpuasa selain daripada rukhsah yang diizinkan oleh Allah SWT ataupun keuzuran, nescaya tidak memadai sekalipun dia qada puasa tersebut selama setahun, bahkan ada riwayat mengatakan selama-lamanya sekalipun dia benar-benar melaksanakannya. Jadi ini merupakan larangan keras, tuan-tuan, daripada Nabi SAW bahawa jangan kita bermudah-mudah dengan puasa Ramadan ini. Kadang ada orang mengatakan, tak apalah, hari ni bukalah, besok nanti aku kodok lah balik semula. Kan? Dia uzur ni kena datang dulu. Jangan pagi-pagi tu dah plan dah. Kan, mungkinlah hari ni kita ada kerja berat. Contoh, mungkin di kalangan mereka-mereka yang bekerja di sektor 3D, dirty, difficult, danger. Kan, kita tak nafi kerja ini sangat berisiko. Tapi janganlah awal-awal pagi tu memang niat dah aku nak buka pukul 12 ni. Tak boleh. Kena niat puasa dulu. Kan? Bila keuzuran itu datang, memang ternyata kita buat kerja berat pada waktu tersebut, maka ketika itu baru dibolehkan untuk berbuka. Tetapi jika dapat nikmat lain, contoh, asalnya kerja tersebut kita terpaksa angkat simen, tapi tiba-tiba datang pula mesin baru yang boleh angkat simen, yang menyebabkan kita tak perlu angkat, kita hanya mengendalikan mesin sahaja, maka ini adalah kemudahan yang tidak memerlukan untuk kita buka puasa, maka wajib untuk meneruskan puasa tersebut. Tidak boleh kita plan awal-awal untuk uzur. Tidak boleh untuk kita plan awal-awal tak nak puasa, kerana dia larangan keras daripada Nabi SAW. Tidak diterima walaupun dia betul-betul buat, dia betul-betul puasa. Dan Nabi juga menyatakan dalam hadis lain, Nabi sebut ural islamu wal qawaidad dinu salasah alaihinna ususun. Islam man taraka wahidatun minhunna fahuwa biha kafirun. Halalud dammi syahadatun an la ilaha illallah wa salatul maktubat wa saumu ramadana. Maksudnya, simpulan-simpulan Islam serta tiang-tiang agama ini ada 3. Atasnya dibina Islam, sesiapa dianggap kafir dan halal darahnya, iaitu mengucap syahadah, solat fardu dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Aidalami. Ini menunjukkan bahawa 3 perkara ini kalau ditinggalkan secara sengaja sampai tahap
boleh dianggap kafir dan halal darahnya, maka kita dilarang untuk bermudah-mudah. Bagi mereka yang ada kerenganan rukhsah, ia dibenarkan atas nama rukhsah tersebut. Contoh, orang-orang yang berada dalam permusafiran. Dan janganlah pula kita memandang remeh, alah, orang sekarang kan naik kereta, naik Velfire, contoh-contoh yang kita anggap remeh. Dia macam kita masuk masjid lah tuan-tuan. Kita masuk masjid, kalau kita ada wuduk dah, tak perlulah gatal nak pergi tempat wuduk ambil wuduk, boleh semayang terus. Tapi untuk orang yang tak ada wuduk, maka pihak masjid sediakan kawasan tempat berwuduk untuk orang yang belum ada wuduk ambil wuduk. Begitu juga dengan tandas. Yang tak berhajat untuk guna tandas, maka tak perlu masuk tandas. Yang berhajat untuk guna tandas, masuk tandas. Penyediaan air minuman, air mineral, ini semua kemudahan-kemudahan yang disediakan. Bagi siapa yang berhajat kepadanya, maka gunakan. Dan untuk orang yang dapat rukhsah ketika permusafiran, maka dibenarkan. Cuma yang saya tegaskan, janganlah untuk kita terlalu bermudah-mudah untuk meninggalkan puasa Ramadan. Kerana dia mempunyai ancaman keras daripada Nabi SAW, yang mengatakan, kita sebut dah tadi, seseorang itu boleh dianggap kafir dan halal darahnya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup dah 7 minit untuk perkongsian pada hari ini. Sama-sama kita azam sungguh-sungguh untuk puasa sesungguhnya, sebab Nabi SAW juga berpesan dalam satu hadis yang lain, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambih. Dalam ayat tersebut, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menghidupkan Ramadan kerana benar-benar beriman, wahtisaban, dan mengira-ngira pahala, mengira ganjaran yang Allah SWT berikan dalam bulan Ramadan ini, maka apa Allah janji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya segala dosa-dosa yang terdahulu. Kita ni kan banyak dosa, jadi Ramadan ini kita ambil peluang sungguh-sungguh, kita gunakan peluang sungguh-sungguh untuk kita hapuskan dosa-dosa terdahulu. Jangan sampai pula menganggap diri tak ada dosa. Jangan. Ini bahaya tuan-tuan. Ramadan ini memang jackpot. Tak dapat pada umat-umat yang terdahulu. Kita dapat hidup dalam Ramadan ini satu kelebihan yang sangat hebat, yang dikurniakan oleh Allah SWT khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang pun bercita-cita, ramai orang bercita kalaulah nak mati, biarlah mati dalam bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, cukup setakat tu. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.